dengan kontingen unit beruniform tahun 6 dengan membawa bersama bendera kebangsaan yang diketuai oleh adik-adik Suan Desa. Whoever you are, be a good person. Kontingen ini di bawah bimbingan Cikgu Fauziah Binti Alias dan Puan Juraida Binti Bahran. Berikan tepukan yang gemuruh bagi kontingen prasekolah. Menyusul di belakang ialah kontingen Rumah Kuning dengan maskotnya Speedy Pineapple. Moto kontingen ini ialah Be the best, beat the rest. Kontingen ini diketuai oleh Adik Muhammad Afiq Ganis bin Muhammad Anwar dengan kekuatan ahli seramai 20 orang. Kontingen ini di bawah bimbingan Cikgu Ikwan. Cikgu Akmal, Cikgu Syafiq dan Ikwan kejap, berhenti dulu. Ikut garisan hitam. Dengan kekuatan seramai 25 ahli serta diketuai oleh Adik Ahmad Haziq bin Muhammad Razi. Maskot yang menjadi pilihan Rumah Biru ialah Very the Juicy. Angkat tangan, lambai. Semangat membara. Lambai kanan. Lambai. Kontingen ini pula di bawah bimbingan Cikgu Fauziah, Cikgu Zulaikha, Cikgu Fairuz, Cikgu Izwan dan Cikgu Aisyah. Seterusnya, kontingen terakhir ialah kontingen Rumah Merah yang diketuai oleh Adik Daim Daris Al-Rafiqi bin Herman dengan kekuatan seramai 20 orang ahli. Kontingen ini memilih maskot Tembikai dengan moto manis di lidah, ganas di padang, merah mendunia, juara di julang. Kontingen ini di bawah bimbingan Cikgu Suhaiza, Cikgu Nurazila, Cikgu Syahira, Cikgu Ida dan Cikgu Ali.